Ramai kata subsidi dah kurang, cukai dah naik, kerana kerajaan sekarang susah. Kerajaan susah nak bayar gaji, nak jalankan projek, wang tak ada, ekonomi susah. Rakyat sepatutnya bersabar, jangan marah, kena sama-sama mengatasi krisis ekonomi ini. Ini kita setuju, kemayakan kita setuju. Tapi kenapa kita marah? Kenapa kita marah? Marah sangat kerana pengiriman wang untuk projek-projek gergasi, projek-projek besar. Kita nampak juga terlampau banyak pembaziran wang untuk benda-benda kerajaan. Kita nampak wang yang kita susah-susah jimat, wang yang kita susah-susah cukai, kita bayar, dibazir, begitu sahaja. Itu yang bikin orang marah. Hari ni kalau kata beratus juta subsidi yang dijimat, kita boleh bikin kita punya longgang, kita punya jalan, kita punya jambatan, kasih cantik, kasih kemas. Kita boleh kasih create jana lebih kerja, pendapatan. Siapa nak marah? Memang nak puas hati. Tapi hakikatnya apa yang dah jadi? Wang kita dah dikurangkan. Tapi itu wang pakai dekat mana? Itu wang pakai dekat mana? Macam mana dia dipakai? Itu yang bikin orang marah. Betul tak? Setuju tak? Thank you.